Kalau ada ejen takaful, janji medical card tak naik harga. Korang kena tengok video ni sampai habis. Hakikatnya, mana-mana plan medical card daripada mana pun syarikat takaful akan ada kenaikan. Tak wujud sebenarnya medical card yang tiada kenaikan. Ada dua jenis kenaikan yang korang kena faham. Yang pertama adalah kenaikan mengikut umur dan yang kedua adalah kenaikan disebabkan inflasi perubatan. Ringkasnya begini, ada medical card yang harga fix walaupun umur meningkat, tetapi tetap akan ada kenaikan jika berlaku inflasi perubatan. Manakala ada juga medical card dengan harga yang lebih rendah tetapi ada kenaikan disebabkan umur dan kenaikan jika berlaku inflasi perubatan. Jadi, isu sebenar bukan medical card naik harga atau tak, tapi sama ada kita diberi penjelasan yang betul daripada awal atau tidak. Sebab bila kita faham awal, kita boleh rancang dan bersedia. Sebelum ambil medical card, tanya soalan yang betul. Jangan lupa follow. Saya bantu korang faham supaya tak menyesal kemudian hari.